Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hamid Zahani bin Wan Zakaria, Metrik 302667, dan yang kedua ahli Quran saya Muhammad Nazmi bin Zainal, nombor metrik 302654, dan yang ketiga Syed Afwan bin Syed Khalili, nombor metrik 302636, dan yang terakhir Muhammad Ashraf Wan bin Kamarul Zaman, nombor metrik 302576. Kami akan membincangkan pengurusan perbezaan pendapat dalam sesebuah organisasi. Okey, pengenalan bagi pengurusan perbezaan pendapat dalam sesebuah organisasi. Okey, ialah dalam sesebuah organisasi, perbezaan pendapat adalah perkara yang tidak dapat dielakkan. Setiap individu dalam organisasi mempunyai latar belakang, pengalaman, nilai dan pemikiran yang berbeza yang akan membawa kepada pelbagai pandangan dan idea dalam sesebuah ataupun sesuatu isu di mana dalam membuat keputusan. Okey, perbezaan pendapat ini boleh berlaku dalam pelbagai konteks seperti dalam perbincangan strategik, mesyuarat kerja ataupun ketika merangka sesuatu kerja yang baharu. Jika diurus dengan baik, ia dapat memberi nilai tambah kepada organisasi, tapi jika tidak ditangani secara profesional, ia boleh mengundang kepada contohnya konflik dan ketegangan yang tidak sihat. Okey, pengurusan perbezaan pendapat yang berkesan bukan sahaja dapat mengelakkan perselisihan faham, malah juga ia boleh menjejaskan keharmonian tempat kerja, mampu meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam sesebuah organisasi. Apabila wujud pelbagai idea dan sudut pandangan yang berbeza, organisasi dapat mempertimbangkan pilihan yang lebih luas sebelum membuat keputusan yang terbaik. Oleh itu, pemimpin dan pengurus dalam organisasi harus memiliki keupayaan untuk mengurus perbezaan pendapat dengan adil, terbuka dan rasional agar setiap individu berasa dihargai dan didengar. Okey, selain itu, dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan global sekarang, kepelbagaian budaya dan pengalaman dalam kalangan pekerja menjadikan pengurusan perbezaan pendapat sebagai satu cabaran yang semakin penting. Organisasi yang mampu mengendalikan perbezaan pendapat dengan baik akan dapat membentuk budaya kerja yang lebih inklusif, menghargai kepelbagaian pandangan dan menggalakkan semangat kerjasama yang lebih kukuh. Oleh itu, memahami cara mengurus perbezaan pendapat dengan profesional adalah satu aspek yang penting yang harus diberi perhatian oleh semua pihak dalam organisasi. Tambahan pula, perbezaan pendapat yang dikendalikan dengan baik dapat meningkatkan keupayaan organisasi dalam menghadapi perubahan dalam dunia perniagaan yang dinamik. Keputusan yang dibuat secara kolektif dan berasaskan pelbagai perspektif lebih berdaya tahan berbanding keputusan yang hanya ditentukan oleh individu tertentu. Organisasi yang menggalakkan perbezaan pendapat seringkali lebih inovatif dan fleksibel dalam menangani cabaran serta bersedia untuk beradaptasi dengan keperluan pasaran. Oleh itu, pengurusan perbezaan pendapat bukan sahaja berkaitan dengan mengelakkan konflik, malah ia adalah satu strategi di mana untuk memperkukuhkan daya saing dalam sesebuah organisasi di peringkat global. Saya akan meneruskan lagi pembentangan ini mengenai tentang permasalahan kajian dalam pengurusan perbezaan pendapat dalam sesebuah organisasi. Terdapat beberapa isu yang sering timbul akibat perbezaan pendapat dalam organisasi. Antaranya yang pertama ialah komunikasi yang tidak berkesan, iaitu salah satu punca utama konflik dalam organisasi ialah kegagalan dalam berkomunikasi. Komunikasi ini amat penting kerana maklumat yang tidak disampaikan dengan jelas dan disalah tafsirkan boleh menyebabkan pekerja tidak memahami tentang arahan atau objektif organisasi. Kesannya, pekerja mungkin bertindak berdasarkan andaian sendiri yang boleh menimbulkan konflik dengan rakan sekerja atau pihak yang kedua, iaitu ketidakadilan dalam pengurusan konflik. Apabila pemimpin berorganisasi tidak bersikap adil dalam menerangi perbezaan pendapat,
ia boleh menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan pekerjaan. Sebagai contohnya, jika hanya pendapat individu tertentu diberi perhatian, manakala pendapat pekerja bawahan diabaikan, ia boleh menyebabkan rasa tidak dihargai dan menurunkan motivasi pekerja. Yang terakhir daripada permasalahan kajian ini, iaitu keputusan yang dibuat secara autokratik. Itu dalam setengah organisasi, pemimpin membuat keputusan tanpa melibatkan pandangan pekerja dan pihak kepentingan lain. Pendekatan ini boleh menyebabkan pekerja berasa diketepikan dan tidak mempunyai peranan dalam organisasi. Keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan pelbagai sudut pandangan juga boleh mengakibatkan kesilapan strategi dan penurunan prestasi sesebuah organisasi. Sebagai contohnya, seorang pengurus kilang membuat keputusan untuk menukarkan waktu shift tanpa berbincang dengan pekerja. Ini menyebabkan ramai pekerja berasa tidak selesa dan ada terpaksa berhenti bekerja kerana waktu baru tidak sesuai dengan komitmen peribadi. Islam menekankan kepentingan musyawarah dalam menenangi perbezaan pendapat dan mencapai kata sepakat. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermesyuarat bersama mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Ayat ini menegaskan bahawa musyawarah dan perbincangan adalah kaedah yang digalakkan dalam Islam bagi memastikan keputusan yang dibuat adalah adil dan saksama. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, perbezaan di kalangan umatku adalah rahmat, riwayat Al-Bahaqi. Hadis ini menunjukkan bahawa perbezaan pendapat bukanlah sesuatu yang negatif. Sebaliknya, ia boleh menjadi sumber kebaikan jika diuruskan dengan baik. Saya akan membincangkan objektif perbezaan pendapat dalam organisasi. Laporan ini bertujuan untuk memahami serta mengurus perbezaan pendapat dalam organisasi secara berkesan. Antara faktor antara objektif utama dalam laporan ini adalah, yang pertama, mengenal pasti punca perbezaan pendapat. Terdapat banyak faktor yang kita dapat lihatlah. Saya bagi contoh seperti latar belakang, pengalaman dan kepentingan individu boleh menyebabkan perbezaan pendapat dalam organisasi. Dan yang kedua adalah menjelaskan kepentingan pengurusan perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat bukanlah sesuatu yang negatif, sebaliknya ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan peningkatan dalam organisasi. Perbezaan pendapat bukan sekadar cabaran, tetapi peluang untuk meningkatkan kreativiti, inovasi dan produktiviti lah. Dan yang ketiga adalah menggariskan kaedah pengurusan perbezaan pendapat dalam usaha memastikan perbezaan pendapat ditangani secara profesional dan berkesan. Laporan ini menyediakan garis panduan serta teknik yang boleh digunakan oleh organisasi tersebut. Ini termasuk strategi komunikasi berkesan seperti rundingan. Kita dapat menyelesaikan konflik secara konstruktif serta pendekatan kepimpinan yang sesuai untuk mengenali situasi yang melibatkan perbezaan pandangan dalam kalangan pekerja. Dan yang keempat adalah menilai implikasi perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat boleh memberikan impak yang berbeza bergantung kepada bagaimana ia dikendalikan. Laporan ini akan membincangkan kesan positif seperti peningkatan daya saing, pembangunan idea baharu serta peningkatan pemahaman antara pekerja. Pada masa yang sama, ia juga akan menganalisis kesan negatif seperti konflik dalam mana, ketegangan dan pasukan kerja, dan penurunan motivasi jika perbezaan pendapat tidak dikendalikan dengan baik. Kalau perbezaan pendapat bergaduh, dia tidak akan menjadi satu yang positif lah. Dia akan selalu bergaduh, dia tidak akan menjadi komunikasi yang baik lah. Dan yang terakhir pula, memberikan cadangan penyelesaian.
Antara penyelesaian yang dapat saya bagi adalah contohnya adalah memastikan perbezaan pendapat dapat diurus dengan baik dan membawa manfaat kepada organisasi. Laporan ini akan menyediakan cadangan praktikal. Ini termasuk latihan komunikasi untuk pekerja dan pemimpin, pembinaan budaya organisasi yang menghargai kepelbagaian idea serta mekanisme penyelesaian konflik yang lebih sistematik dan efektif. Cadangan ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih terbuka dan harmoni. Dengan adanya objektif ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam memahami, mengurus dan memanfaatkan perbezaan pendapat dalam organisasi. Dalam pengurusan yang berkesan, perbezaan pendapat dapat menjadi aset penting bagi organisasi dalam mencapai kejayaan. Untuk kaedah kajian, berikut adalah beberapa kaedah kajian yang boleh digunakan dalam penyelidikan mengenai pengurusan perbezaan pendapat dalam organisasi. Terdapat 10 kaedah. Yang pertama, kajian kes. Kaedah ini melibatkan kajian mendalam terhadap satu atau beberapa organisasi untuk memahami bagaimana mereka menguruskan perbezaan pendapat. Kajian kes ini boleh memberi gambaran lebih jelas tentang strategi yang digunakan dalam mengurus konflik dan meningkatkan kerjasama dalam organisasi. Yang kedua, kajian kuantitatif. Melalui kajian kuantitatif, penyelidik boleh mengumpul data numerik melalui soal selidik atau kaji selidik yang melibatkan pekerja dalam organisasi. Data ini boleh digunakan untuk menganalisis kesan perbezaan pendapat terhadap prestasi organisasi atau hubungan interpersonal dalam kalangan pekerja. Yang ketiga, kajian kualitatif. Kaedah ini melibatkan temu bual mendalam atau pembincangan kumpulan fokus untuk mengumpul pandangan dan pengalaman pekerja mengenai cara perbezaan pendapat untuk diuruskan. Kaedah ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan konflik dalam organisasi. Yang keempat, eksperimen. Penyelidik eksperimen boleh dilakukan untuk menguji bagaimana intervensi tertentu mempengaruhi cara perbezaan pendapat ditangani dalam organisasi. Penyelidik boleh membandingkan hasil sebelum dan selepas intervensi tersebut. Yang kelima, survei. Survei boleh digunakan untuk mengumpul data daripada sejumlah besar individu dalam organisasi mengenai sikap mereka terhadap perbezaan pendapat dan bagaimana ia diuruskan. Ini memberi gambaran luas tentang bagaimana perbezaan pendapat diterima atau ditangani di seluruh organisasi. Yang keenam, analisis dokumentasi. Kaedah ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi organisasi untuk melihat bagaimana perbezaan pendapat dirakam dan diuruskan dalam persekitaran kerja. Ini boleh memberikan gambaran tentang pendekatan rasmi atau tidak rasmi dalam menangani perbezaan pendapat. Yang ketujuh, observasi. Dengan menggunakan pendekatan observasi, penyelidik boleh melihat secara langsung bagaimana perbezaan pendapat ditangani dalam persekitaran kerja. Observasi ini boleh dilakukan dalam mesyuarat, interaksi harian atau situasi konflik yang berlaku di tempat kerja. Yang ke-8, temu bual berstruktur dan tidak berstruktur. Temu bual berstruktur yang menggunakan soalan tetap boleh membantu mendapatkan data yang konsisten, manakala temu bual tidak berstruktur memberi kebebasan kepada individu untuk berkongsi pengalaman dan pendapat mereka tentang cara perbezaan pendapat diuruskan dalam organisasi. Yang ke-9, penyelidikan tindakan. Kaedah penyelidikan tindakan melibatkan kerjasama antara penyelidik dan ahli organisasi untuk mengenal pasti masalah dalam pengurusan perbezaan pendapat dan menguji penyelesaian secara berterusan. Pendekatan ini memberi peluang untuk menambah baik berterusan dalam pengurusan konflik. Dan yang terakhir, yang ke-10, analisis statistik. Jika data yang dikumpul adalah dalam bentuk kualitatif, analisis statistik boleh digunakan untuk melihat corak atau hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan pendapat, dan cara ini
diuruskan dalam organisasi. Setiap kaedah ini memberikan pandangan yang berbeza tentang bagaimana perbezaan pendapat boleh diuruskan dalam organisasi, dan kombinasi beberapa kaedah juga boleh digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan tepat.